Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Amma ba'du. Seterusnya saya nak mari ambil atau nak mari royak sedikit boleh daripada hari munazarah antara ahli sunnah wal jamaah diwakili Dr. Aman dengan pihak Al-Wahabiyah diwakili oleh Dr. Syukri kita. Panjang yo kecek dah antara dua doktor sana itu. Lepas tu setengah daripadanya saya terdapat bahawasanya ketika duk kecek itu tu, lepas tu pihak Dr. Syukri kita tu ya goyak kata Allah Subhanahu Wa Taala duk atas langit. Lepas tu tak atas lagi pada aras. Duduk atas langit, tak atas lagi pada aras. Lepas tu ya wakrinya dalil-dalil menunjuk kata Allah Subhanahu Wa Taala berjihad atas aras. Tengah daripada dalil dia itu tu Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. So, lepas tu pula ya wakri wa huwal qahiru fawqa ibadih dalam surah An'am ayat yang ke-61. Lepas tu juga hari tu bahasa sepuluh wakri juga dah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma stawa ila sama. Tu tunjuk kata Allah Subhanahu Wa Taala duduk pada jihad tinggi atas arasy lagi. Terhadap kalimah thumma stawa ila sama. Lepas tu juga ia baca hadis jariyah. Hadis ni memanglah riwayat oleh Imam Muslim. Hadis yang berbunyinya Ainallah. Lepas tu jariyah terjawab kata fis sama. Lebih kurang itulah ayat Quran. Lepas tu hadis yang beri itu menunjuk kata Allah Subhanahu Wa Taala berjihad. Jihadnya di atas arasy. Dr. Aman jawab selalu dah. Masya Allah jawab pada Dr. Aman. Masya Allah dah. Dr. Aman jawab kata demo yang itu lupa lah. Akidah kena sandar di ayat-ayat yang pesing muhkamat. Ayat-ayat yang pesing muhkamat. Hadis ke hak muhkamat. Lepas tu wakri demo dok okey 1000 ke 100 Dr. Amaya atau ikut demo okey banyak mana pun ayat hak mutasyabihat itu tu. Hak tu bukan dalil yang pesing qat'iyah. Jangan terlupa semua hak mutasyabihat kena kembali kepada ayat muhkamat. Jangan ambil hak mutasyabihat tu wa akidah wa asas bagi akidah. Lebih kurang tu lah Dr. Ahmad dia jawab kepada pihak Dr. Syukri Al-Wahabi itu tu. Di sini masa tak ada. Kalau masa ada banyak boleh jadi Dr. Ahmad dia jelasnya terhadap agama Islam kena mendiri di atas hadis atau ayat Quran yang pasal hak muhkamat. Patu hak mutasyabih tu kena tu hak muhkamat semualah. Jangan dok ambil hak mutasyabihah. Ayat Quran ke hadis tu hak mutasyabihah. Hak semabuk Allah Subhanahu Wa Taala supaya makhluk. Hak semabuk Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan benda baharu. Atau mutasyabihah ni ulama dok selisih banyak tadi. Supaya dengan istawa ada ulama bagi makna 12 makna lah dia. Ada ulama bagi makna 15 makna lah di atas dia. Ibnu Qayyim dia raya atau makna istawa ni ada 4. Hak tu bagi dia. Berarti kata istawa ni ada masalah banyak di atas dia. Bukan ayat yang pasal qat'iyah. Lepas tu kena ambil hak mutasyabihan ni tak dapat, hak muhkamat tak dapat, hak tak laki. Kalau orang ambil ayat mutasyabihat tak dapat, ayat muhkamat tak laki turut punggung hak ayat mutasyabihah, berarti kata demo tu lawan dengan ayat Quran dah. Tak dah. Demo lawan dengan ayat Quran. Belum nak pergi tahu kata genonyo orang yang ambil ayat mutasyabihah tak dapat, muhkamat tak laki, ialah demo ni lawan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Lawan dengan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawan dengan perintah ulama salaf dan juga ulama khalaf.
Saya nak jelas dulu bahawasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti Dr. Aman dia jelas dah dalam hari munazarah ilmiah di Nibong tu lah. Dr. Aman dia ayat tu bagi Ahlussunnah wal Jamaah kena ambil akidah yang pesing muhkamat. Tak dapat. Ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi kata ulama hak muhkamat tak dapat. Gapanya muhkamat? Yakni tak ada ihtimal pada makna yang lain. Makna yang tunjuk atas murad hak ayat tu, hak hadis tu satu ya. Seperti ayat Quran yang berbunyinya laisa kamislihi syai' wa huwas samiul basir. Laisa tak ada, bukan. Kamislihi seumpamanya Allah Subhanahu wa taala syai'un oleh suatu pun. Yakni semua perkara itu tak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas. Tak ada ihtimal. Ijma' ulama semua Mu'tazilah, Qadariyah, ulama dalam Islam walaupun mazhab-mazhab yang lain, hak Wahabi pun ya ijma' juga. Allah Subhanahu wa taala tak serupa dengan syai'un ay mumkinun, benda hak kena jadi benda yang baru, benda yang ada selepas daripada tak ada dia akan binasa pula. Semua benda yang baru itu tu bersifat yang baru, ada jihad atas bawah kiri kanan sebagainya, hak tu tak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun tak ada sifat hak pesing hak baru, hak pesing hak mungkin, hak makhluk itu tu. Tak ada di Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Hak ni ijma' ulama ni. Mai hak ni lah, mai hak ni tak dapat. Hak muhkamat. Lepas tu ayat muhkamat hak lain banyak lagi. Qul huwallahu ahad. Hak ni ijma' ulama ahli sunnah, ulama al-wahabiyah, ulama faq pesing mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, semua itu tu. Ijma' kata ahad, Allah Subhanahu wa taala satu je. Tak ada dua, tak ada tiga, tak ada empat. Mihak ni tak dapat. Satu tu satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Hak ni ayat pasal muhkamat sungguh, jelas sungguh ni. Ijma' ulama di atas dia. Turutlah hak ni. Pula ayat Quran mari fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil muslimina wal mu'minat. Apa tu? Ayat Quran ni ayat jelas kata Muhammad. Mu tahulah, mu sahabat mu tahu, mu umat Islam semua tahu kata annahu la ilaha, tak ada dah Tuhan yang lain illallah, mereka Allah Subhanahu wa taala satu ya. Satu ya hak jadi Allah, hak sungguh hak sebenar. Hak lain itu palsu berlaku. Maksud satu di situ, yo Allah Subhanahu wa taala ada sungguh, tak serupa dia dengan benda yang baru, tak serupa dengan benda. Jangan bubuh sifat mungkin, sifat makhluk di Allah Subhanahu wa taala. Tu tunjuk kata ya Allah Subhanahu wa taala adanya satu. Hak ni ijma' ulama juga. Ulama ahli sunnah, ulama wahabiyah, qadariyah, mu'tazilah, jahmiyah ke semua itu tu. Ijma' kata Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala ada satu. Lain pada Allah Subhanahu wa taala bukan Allah, bukan Tuhannya. Ijma'. Kita kena ambil hak muhkamat hak ni tak dapat. Ahli sunnah wal jamaah ambil ayat hak ni tak dapat. Marilah ayat mutasyabih ratus ke ribu ayat ke campur dengan hadis, campur dengan perkataan ulama ke, kena kembali kepada ayat hak muhkamat. Hak inilah Dr. Aman dia jelas kepada Dr. Syukri Wahabi kita di Nibong tu. Tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ambil ayat muhkamat tak dapat, mutasyabih tak belakang. Ganonyo Ahlussunnah wal Jamaah ni ambil ayat hak muhkamat tak dapat, ambil ayat hak mutasyabih ni turut ayat muhkamat. Tak? Sebab Allah Subhanahu wa taala sendiri goyak kepada kita, kata apa? Kata dalam ayat Al-Quran itu tu boleh kita membahagikan kepada dua. Yang pertama ayat hak muhkamat, yang kedua ayat yang mutasyabihat. Lepas tu ayat muhkamat itu ialah hunna ummul kitab, ialah ibu bagi Al-Quran.
Wa ukharu mutasyabihat. Patu lain pada muhkamat ialah ayat yang pesing mutasyabihat. Patu ayat yang mutasyabihat itu tu kena kembali kepada ibu-ibu dia. Ialah kembali kepada ayat yang muhkamat saat ni. Perak je tu. Ahli sunnah ialah turut Al-Quran. Hak ni saya ayat. Patu ahli bid'ah wad dalalah al-wahabiyah turut mana lawe dengan Quran dah. Sebab Al-Quran suruh ambil ayat muhkamat dulu, tak ada apa mutasyabihat tak belakang. Patu yo pergi ambil ayat yang pesing ada masalah. Ulama tak ada ijma', ulama ada selisih. Ulama ni tak ada muafakat terhadap ayat tu. Yo ambil hak tu lah, tak ada apa. Hak ulama muafakat, hak ulama ijma', yo ambil tak belakang. Tak kena lawe dengan ayat Quran. Dalam surah Al-Imran tu lah, ayat yang 17 yang berbunyinya wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladina fi qulubihim zayg fayattabi'una ma tashabah minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikuna fil ilm yaquluna amanna bi kullin min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yo. Hak ni perbezaan antara ahli sunnah dengan ahlul bid'ah wa dhalalah al-wahabiyah ialah ahli sunnah ambil ayat yang biasa muhkamat tak dakpe dalam akidah, dalam ibadat. Ahlul bid'ah wa dhalalah ahlul kalam al-wahabiyah ni ialah yang ambil ayat yang biasa mutasyabihah dulu, hak semabu, hak banyak makna, hak tak ijma' ulama, hak tak muafakat ulama, ambil tak dape. Lepas tu dia pergi suci dengan ayat yang biasa muhkamat turut belakang. Beza lagu tu. Itulah perbezaan dah. Lepas tu apanya bahaya orang yang ikut bahaya orang yang ikut ayat mutasyabihat atau ambil ayat mutasyabihat itu tak dakpe, mendahulukan ayat mutasyabihat tak dakpe, sama ada di segi akidah dan juga di segi ibadat atau dihidupi di atas dunia dia ini yang ambil ayat mutasyabihat tak dakpe. Saya nak ambil jawab daripada Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi ni jelas bahaya orang yang ambil ayat mutasyabihah tak dakpe dalam akidah dia. Dalam ibadat pun ambil ayat mutasyabihah tak dakpe. Ambil makna hak tu. Makna hak zahir tu tapi dia ambil makna pada zahir. Lepas tu membawa kepada akidah palsu, hak tu hak tak pakar tu. Membawa kepada akidah palsu, hak tu hak tak pakar tu. Ayat Quran jelas. Akan tetapi ia faham silap sebab ia turut ia ambil hak mutasyabihah. Hak semabu tak ada apa itulah. Apanya bahaya Imam Qurtubi goyak kepada kita. Insya-Allah kita ikutkan. Nah.